daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat Al-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Majlis Khatam Al-Quran peringkat Sekolah Kebangsaan Sepinang bagi tahun 2024, bertempat di Dewan Seri Bunian. Seramai 15 orang murid tahun 6 fokus telah terpilih untuk mengikuti khatam. Sebelum itu, marilah kita kenali Al-Quran dan kelebihannya. Al-Quran secara umumnya ialah kitab suci yang menjadi panduan utama umat Islam, mengandungi pedoman lengkap untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia mendidik hati agar sentiasa berakhlak mulia, menenangkan jiwa, dan membentuk individu yang beriman dan bertakwa. Al-Quran turut menjadi asas kepada perpaduan dan keharmonian masyarakat, serta tonggak kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama menyaksikan perjalanan yang penuh bermakna ini, bukan sahaja meraihkan usaha mereka, tetapi juga menghayati keindahan mukjizat Al-Quran. Jadikan ianya pimpinan dan cahaya untuk diri yang alpa, mengharap keredaanmu. Ingatkan kami apa yang terlupa, rezekikan kami dengan membacanya, ya Allah.